Hari ini saya nak cakap pasal childhood obesity. So, kegemukan di kalangan kanak-kanak. Dan saya rasa ni benda yang kita kena selalu mention. Bukan untuk body shaming, tapi saya rasa dia penting sebab dia boleh efek kepada kualiti kesihatan dan sebagainya. So, data menunjukkan di Malaysia kanak-kanak bawah umur 5 tahun 6%, 6% kanak-kanak bawah 5 tahun obese. Untuk remaja sampai 33% remaja yang obese. Dan untuk dewasa dan kanak-kanak total rakyat Malaysia ni, data pada 2023 dikeluarkan tahun lepas, 54.4% warga negara Malaysia obese. So maknanya yang berat badan yang bagus adalah minoriti dah sekarang ni. Majoriti adalah overweight dan obese. Dan data kita tengok juga dalam remaja dan kanak-kanak kan, 1/3 overweight dan obese. 4/5 daripada kanak-kanak Malaysia physically inactive, tidak aktif secara fizikal. 2/3 sedentary, maknanya duduk, couch potato. 4 daripada 5 kanak-kanak Malaysia minum air berkarbonat hampir setiap hari. 1/10 daripada kanak-kanak dan remaja Malaysia makan fast food. Fast food tu paling kurang 3 hari setiap minggu. So, itu semua data-data yang tidak begitu bagus. Sebab kita tengok sekarang ni lebih ramai kanak-kanak yang datang ke klinik dengan metabolic syndrome, diabetes, hypertension, obesity. Kanak-kanak dapat diabetes susah jangka panjang. Kanak-kanak hypertension susah jangka panjang. So, kita kena rawat dengan awal, kurangkan obesity. Diabetes, hypertension untuk kanak-kanak sangat susah untuk kita rawat. Dan kita tahu juga obesity ni ada kaitan dengan masalah kesihatan mental, contohnya inferiority complex, isu bullying di sekolah dan sebagainya, isu bully dan sebagainya. So, sangat penting untuk kita tackle isu ni. Apa nak buat? Yang pertama adalah healthy lifestyle, cara hidup yang sihat. So, pastikan kita ada aktiviti yang baik, banyak pergerakan, ada jogging, ada aktiviti-aktiviti luaran yang sihat. Aktiviti luar paling kurang kalau boleh 2 atau 3 kali seminggu yang berkualiti. At least banyak turun tangga, jalan sekitar rumah dan sebagainya, itu benar kira okey dah. Kemudian kalau boleh kurangkan, bukan kalau boleh, sepatutnya kena kurangkan minuman berkarbonat. Kandungan gula yang sangat tinggi, dia tidak sihat untuk kita. Sekali-sekala mungkin boleh lah, tapi kena kurangkan minuman bergula. Kalau boleh elakkan susu pekat. Susu pekat bukan susu, dia adalah pewarna dan pemanis sahaja. Dia tidak berkhasiat. Kurangkan, elakkan. Kalau nak sangat susu dengan gula tu, better susu dan gula. Itu lebih baik daripada susu pekat. Kemudian kurangkan, bila kita makan tu, kurangkan karbo, kanji, nasi tu yang berbahaya tu. So, kurangkan karbohidrat dan lebihkan protein, lebihkan sayur. Yang tu lebih penting. Di KM ajar suku-suku separuh kan. Suku-suku separuh tu suku sahaja karbo, nasi ke minyak ke, nasi ke mi ke apa semua, suku sahaja. Suku lagi adalah protein dan separuh adalah sayur-sayuran. Kalau tak boleh, kita buat suku karbo, suku sayuran dan separuh protein. Itu mungkin kita boleh buat. Dan elakkan makan dengan keluarga tu dengan ada background screen. So, ini antara benda kita mungkin boleh perbaiki, insyaAllah.